Assalamualaikum, pembuka bicara, sembah salam untuk semua. Kepekan Kuala membeli bingka, pesanan terlupa sudah. Majlis bermula, tirai dibuka dengan alunan madah yang indah yang diraikan Cikgu Sukina binti Hashim, yang berusaha Cikgu Muhammad Faizal bin Ahmad, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Labu Besar, Cikgu Muhammad Syahiri bin Suratman, Guru Penolong Kanan Pentadbiran. Hashim. Beliau adalah seorang pendidik yang telah lama berkhidmat dan banyak berjasa mencurahkan anak-anak cikgu yang oleh salihah ini yang biasa dirahmati Allah, disediakan kebenaran. Assalamualaikum. Yang kami sebut bukan sekadar panggilan, tapi doa yang kami bisikkan dalam diam. Cikgu Sukina binti Hashim, kau bukan hanya pendidik, kau ibu kanda kami kehilangan arah. Kau pelindung saat kami hilang percaya. Pernahkah kau tahu betapa tanganmu memegang hati kami dan setiap teguranmu ada kasih yang tak terungkap. Dalam setiap senyummu ada harapan yang kau tunjukkan tanpa lelah. Kau datang awal, kau pulang lambat, tapi tak pernah kau pulang kecewa. Yang kau bawa adalah cinta seorang guru yang percaya anak-anaknya pasti berjaya. Cikgu, bila kau melangkah pergi begini, bukan hanya kursi itu kosong, tetapi jiwa kami yang selama ini berlindung di bawah bayanganmu. Kami menangis, cikgu, bukan kerana
tu ada pada Cikgu Sukinah. Ya. Jadi saya percaya dan yakin Cikgu Sukinah akan mendoakan yang baik untuk kita semua. Jadi apa yang telah diajar oleh Cikgu Sukinah, hadam dan jadikanlah ilmu yang bermanfaat untuk kita pada masa hadapan. Sebagai wakil pihak sekolah, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ucapan tahniah kerana sampai di usia 60, perkhidmatan selama 28 tahun. Ya, saya 25 tahun. Tapi mungkin sebab saya masuk muda, jadi masa perkhidmatan saya lebih panjang lah. Dan saya juga mengambil kesempatan ini, Cikgu Sukinah, sekiranya selama kita berkenalan, saya pun di sini baru setahun 3 bulan, mungkin ada mewakili kawan-kawan, mungkin ada tutur kata, tingkah laku yang kurang menyenangkan. Dan secara pribadi, secara jujurnya bagi saya, Cikgu Sukinah telah menjadi satu inspirasi dan juga aspirasi kepada rakan-rakan guru yang lain. Tidak kiralah waimah dalam bentuk pengajaran ataupun pelaksanaan tugas yang telah diamanahkan sepanjang Cikgu Sukinah berkhidmat di SK Labu Besar. Selama di Labu Besar, Cikgu Sukinah berapa lama? Oh, 28 tahun tu memang di sini. Memang anak jati di sini lah. Satu tepukanlah untuk Cikgu Sukinah yang tinggal lama di sini. Jadi Cikgu Sukinah, saya haraplah perhubungan kita, kemesraan kita tidak putus di sini. InsyaAllah kita akan berjumpa di luar sana. Dan saya bagi pihak sekolah sentiasa mengamalkan pintu terbuka lah. Sekiranya Cikgu Sukinah ingin hadir ke sekolah lagi, mungkin untuk menyumbang sesuatu, sama ada dalam bentuk kudrat ataupun kerjasama dengan pihak sekolah, insya-Allah. Jadi saya kata selamat maju jaya, selamat beristirahat bersama dengan keluarga tercinta, suami, anak-anak serta cucu-cucu, ya, melekat dari tadi tak turun-turun, ya. Jadi sekali lagi kita berikan tepukan yang paling gemuruh untuk Cikgu Sukinah. Saya mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada Ustaz Muhammad Faizal. Bagi sahabat yang lain, Cikgu Muhammad Syahid dan selamat menolong yang murid untuk hadir di sini, Ustaz Faizal bin Alawi dan penolong kanan co-creator Cikgu Wanda seterusnya jika ada yang murid di sini, seterusnya edit televisi, Syarifah Hasaniyah,
Zaini, Wan, Ismail, Hakim, Rozi, Pak Noh, Pengacara Syahidan. Tanpa semua ini, saya rasa kerjaya saya tidak akan menarik. Perjalanan yang menarik di sini ialah kerana ada kawan-kawan, sahabat-sahabat yang sentiasa saling membantu. Saya mendoakan semoga semua warga bersami, cikgu barisan cikgu dan murid bekerja sentiasa dirahmati berkat Allah Taala dan dikurniakan kejayaan yang cemerlang terus-menerus seperti mana kita punya deadline selesai ke arah mendekat bestari. Itu sajalah. Mengenai kawan-kawan, kawan yang lama lah, belum saya lagi, Cikgu Abu Bakar. Saya, Cikgu Abu Bakar adalah seorang yang tenang. Walaupun dia tenang, pada masa muda dulu dia sangat dikasih oleh anak murid. Sehingga kan kalau kaki saja murid ingat saya diam. Dia tak payah menjadi kelas, dia letak kapur saja sebagai dia. Dia anak murid diam. Bila kita cikgu yang ini masuk dan lepas dia pergi. Itu orang Cikgu Bakar. Cikgu yang lain macamnya Cikgu Aziza, Cikgu Asri, Cikgu Roslan. Bagi saya adalah seorang guru yang tenang dan mesra dengan murid. Ustaz Ghani, seorang ustaz yang saya sangat menghormati. Saya suka dengan dia berjaya dan saya selalu rakan. Seterusnya Cikgu Zaini, seorang yang rajin. Cikgu Guna, Cikgu Mone, Cikgu Cika, Cikgu Umar. Walaupun kita berlainan agama dan juga masa, tapi rasa kita seperti satu keluarga. Seterusnya Jarina, seorang guru yang fokus. Masita Ismail, cikgu yang sangat rajin bekerja. Zarina dan juga cikgu dia, Ustazah Bahayu, seorang yang suka senyum dan cerita yang manis. Ustazah Azia, seorang guru yang ceria. Zahila, seorang yang tenang saja tengok dia. Seterusnya Ustazah Syikir, walaupun di mana tak ada sini, saya nak sebut juga seorang mereka berdua ni guru baru tapi komitmen sangat baguslah. Ustazah Rosmalida, begitu dia orang yang tenang, santai, tapi bekerja dengan sangat penuh komitmen. Cikgu Basia, orang yang sahabat. Cikgu Gurani, orang yang baik muda. Cikgu Fadli, cikgu yang rajin. Cikgu Hazura dan juga Cikgu Farida sangat-sangat saya mengagumi kerana dapat mengajar di Pro bukan kalangan orang, perlu kesabarannya sangat tinggi. Dia anak murid Cikgu Stina, Cikgu Ustaz Zalil, Cikgu Zuhairi, semoga
cerita, ilmu dicurah tanpa lelah, bersama rakan seperjuangan, menjadi nadi sebuah harapan. Kenangan ini takkan ku lupa, tawa dan tangis semua bersama. Anak-anak murid sinar bahagia, menjadi cahaya di jiwa. Selama